Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Di sebalik keindahan lengkungan megah Jambatan Sungai Tok Bali di Pasir Putih yang kini menjadi kebanggaan rakyat Kelantan, tersimpan kisah penuh kontroversi, air mata dan penentangan awal penduduk kampung. Siapa sangka tanah lapang yang suatu ketika dahulu menjadi padang bola kesayangan remaja kampung akhirnya ditukar wajah menjadi jambatan konkrit raksasa yang hari ini menjadi nadi ekonomi negeri. Namun di peringkat awal, ramai penduduk tertanya-tanya siapa sebenarnya yang mencadangkan jambatan ini. Perlukah Tok Bali ada jambatan sebesar ini? Walaupun tidak jelas siapa tokoh politik atau teknokrat yang menjadi pencetus idea, gosip yang berlegar pada waktu itu mengatakan projek ini didesak oleh kerajaan pusat yang mahu melihat Tok Bali berkembang sebagai pelabuhan moden. Ada juga yang mendakwa ia adalah buah tangan politik untuk memancing sokongan rakyat Kelantan menjelang pilihan raya. Malah ada segelintir lagi menuduh ia sebagai projek Gajah Putih yang akan membazirkan wang rakyat. Bagi generasi lama Tok Bali, lokasi jambatan hari ini bukanlah kawasan kosong. Sebelum tahun 1990-an, di situlah wujudnya padang bola kampung, tempat anak-anak muda mengasah bakat, tempat penduduk berkumpul setiap petang, malah menjadi pusat aktiviti sosial orang kampung. Apabila keputusan membina jambatan diumumkan, ramai yang terkejut. Ada yang marah kerana padang itu hilang dan ada yang kecewa kerana kenangan zaman remaja seolah-olah dipadam begitu sahaja. Namun penentangan itu tidak bertahan lama apabila masyarakat mula melihat kelebihan ekonomi yang dibawa projek gergasi tersebut. Jambatan Tok Bali yang menyeberangi terusan Semerak atau juga dipanggil Sungai Semerak ini bukan projek kecil-kecilan. Ia adalah hasil campur tangan pelbagai pihak yang ketika itu masing-masing mempunyai kepentingan sama ada dari sudut politik, ekonomi maupun kelangsungan hidup komuniti setempat. Cadangan asal jambatan ini lahir daripada rancangan pembangunan besar-besaran di bawah projek perkasa iaitu Kemasin Semerak. Ia bertujuan menjadikan kawasan Bacuk Pasir Putih sebagai hub pertanian moden dan maritim. Justeru pembinaan jambatan dianggap sebagai kunci utama untuk membuka laluan laut dan menjadikan Tok Bali sebagai pelabuhan strategi. Meskipun Kelantan ketika itu diperintah parti politik yang berbeza dengan kerajaan pusat, jambatan Tok Bali menjadi projek silang kuasa yang jarang berlaku. Walaupun ada desas-desus politik panas mengatakan projek ini dibuat sebagai umpan pilihan raya, hakikatnya kerajaan negeri tetap menyokong kerana ia membuka peluang ekonomi yang luas untuk rakyat tempatan. Jabatan Kerja Raya JKR adalah otak teknikal di sebalik projek ini, dari aspek reka bentuk melengkung, ketinggian jambatan yang membolehkan kapal lalu di bawahnya hingga strategi pelik. Tetapi jitu membina jambatan di daratan sebelum menggali terusan, semuanya dikawal selia oleh jurutera JKR. Kedua-dua agensi ini berperanan sebagai penyelaras untuk memastikan Tok Bali bukan sahaja mempunyai jambatan tetapi juga dilengkapi dengan jeti perikanan moden, fasiliti nelayan serta laluan kapal dagang. Tanpa mereka, jambatan itu mungkin hanyalah besi konkrit tanpa fungsi ekonomi. Tidak seperti jambatan lain, jambatan Tok Bali dibina dengan cara pelik tetapi pintar, iaitu dibina di daratan terlebih dahulu dan tidak ada sungai langsung. Kawasan lapang yang dijadikan tempat penduduk kampung bermain bola sepak di situ. Kemudian barulah terusan Semerak digali di bawahnya. Teknik luar biasa ini mengejutkan ramai tetapi akhirnya terbukti lebih mudah, menjimatkan dan pantas. Panjang jambatan melengkung yang menjadi kebanggaan itu kira-kira 300 meter dan merupakan salah satu jalan yang menghubungkan di antara Terengganu dan Kelantan. Reka bentuknya yang melengkung juga menimbulkan tanda tanya. Ada yang mendakwa ianya terlalu tinggi dan pelik untuk sebuah kampung nelayan, tetapi arkitek projek yakin bentuk melengkung inilah yang membolehkan kapal besar dan bot nelayan laut dalam keluar masuk tanpa masalah. Hari ini segala cemuhan, sindiran dan skeptikal awal akhirnya lenyap. Sejak siap dan dibuka kepada kegunaan awam pada tahun 1996, Tok Bali tidak lagi sama dan mula mendapat perhatian. Dua replika bot nelayan juga dibina berhampiran jambatan itu sebagai mercu tanda bagi masyarakat kawasan Tok Bali yang sinonim dengan sektor perikanan dan pelabuhan. Bot nelayan ribuan ringgit keluar masuk setiap hari di bawahnya. Hasil tangkapan bertantan didaratkan setiap tahun di jeti Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM. Malah pelancong dari seluruh dunia menjadikan Tok Bali pintu masuk melalui terusan Semerak ke pulau-pulau idaman dan popular seperti Pulau Perhentian, Pulau Redang dan Pulau Kapas di Laut Cina Selatan. Selain jeti LKIM, di terusan Semerak menjadi pangkalan kepada agensi penguatkuasaan maritim APMM Kelantan serta beberapa agensi lain dan pihak swasta yang memanfaatkan kegunaan terusan sepanjang kira-kira 7.5 km itu di bawah jambatan Tok Bali.
Bagi generasi tua, pembinaan jambatan ini tidak pernah sunyi daripada cerita mistik. Ada kisah popular yang diceritakan turun-temurun adalah beberapa pekerja mendakwa pernah terlihat kelibat seorang wanita berpakaian serba putih berdiri di hujung tapak pembinaan ketika waktu senja. Namun apabila dihampiri, bayangan itu gaib begitu sahaja. Ada yang percaya ia adalah penunggu padang bola lama yang tidak reda tanahnya ditukar wajah. Selain itu, terdapat kisah penduduk kampung mendakwa mereka sering terdengar bunyi seruling berlagu sayu di sekitar jambatan ketika ia masih dalam pembinaan. Anehnya, tiada sesiapa yang meniupnya. Cerita ini menjadi buah mulut sehingga ada yang percaya ia petanda roh nenek moyang masih bermain di bekas padang tersebut. Pekerja yang terlibat dalam pembinaan jambatan ini juga tidak terkecuali mengalami pengalaman mistik. Beberapa buruh binaan mendakwa sering bermimpi aneh. Ada yang melihat padang bola penuh manusia bersorak dalam tidur mereka, seolah-olah roh pemain lama tidak mahu tempat itu dilupakan. Namun masa akhirnya membungkam semua kritikan. Jambatan itu kini menjadi urat nadi Tok Bali, menghubungkan ekonomi maritim, pelancongan dan perikanan dalam satu mercutanda yang tak ternilai. Yang dulunya dikutuk sebagai projek membazir, kini terbukti menjadi urat nadi ekonomi Pantai Timur terutama. Malah anak-anak muda dan generasi yang suatu ketika dahulu kecewa kehilangan padang bola kini tersenyum bangga dan melihat jambatan ini sebagai lambang perubahan, iaitu dari kampung nelayan terpencil kepada bandar kecil yang menggerakkan industri maritim negara. Mereka sedar jambatan ini bukan sekadar menggantikan padang, tetapi ia menggantikan masa depan mereka dengan peluang ekonomi yang lebih besar. Sekian.